Pernah tak kulit tiba-tiba gatal, naik ruam-ruam merah dan ianya hilang dan muncul dekat tempat lain? Ini mungkin urtikaria. Hai, saya Dr. Syabila. Urtikaria ni ialah keadaan di mana kulit kita jadi gatal, naik ruam-ruam merah dan juga bengkak. Ianya disebabkan badan kita menghasilkan ataupun rilis histamin, iaitu sejenis bahan kimia yang menyebabkan bengkak salur darah dan juga gatal dan merah-merah. Urtikaria ada dua jenis utama. Yang pertama ialah urtikaria acute ataupun acute urtikaria yang berlaku less than 6 minggu, 6 weeks. Yang kedua ialah chronic urtikaria. Ianya berlaku lebih lama daripada 6 minggu dan kadang-kadang tanpa punca yang jelas. Punca boleh jadi makanan seperti makanan laut, kekacang ataupun ubatan seperti antibiotik atau aspirin. Ianya juga boleh disebabkan oleh gigitan serangga, cuaca yang sejuk ataupun panas dan tekanan emosi juga boleh menjadi pencetus kepada urtikaria.